yang mana hak suami ada, hak isteri ada. Hak itu dibina di atas dasar ma'ruf, sebagaimana firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maknanya kamu gaulilah mereka dengan cara ma'ruf. Tadi lita'arafu, jadi ma'ruf. Di mana tujuannya apa? Awak bina keluarga, orang bina keluarga. Tu keluarga kita pun boleh tengok macam mana. Ada keluarga yang baik, ada keluarga kurang baik. Ada keluarga yang nampak bahagia, ada yang separah bahagia, ada yang susah. Sebab itu akan berlaku seperti mana keruntuhan institusi keluarga. Jadi kita nak bina hak keluarga ni, biar keluarga tu jadi cemerlang betul-betul. Saya sebut dalam buku Baiti Jannati, rumahku syurga. Macam mana kita nak bina keluarga yang baik? Dan ini perlu kepada kesungguhan. Baitun Nabawi contoh. Dan kita tengok apa mereka buat, mereka jaga solat. Apa mereka buat, mereka disiplinkan keluarga mereka untuk bina akhlak baik. Bahkan